sampai di sebuah rumah panjang. Ini adalah antara rumah panjang yang masih ada lagi dekat Tasik Bakun ini. Rumah panjang baru ini kan. Ini rumah panjang baru sebenarnya. Mereka balik ke tempat asal sini dan mendirikan rumah panjang lagi. Tapi memang mula dia memang di asap sana dulu. Di dulu ini tempat tenggelam, orang suruh kita. Dan mereka balik sini lagi lah buat rumah panjang yang baru kan. Ya. Apa nama tempat ini? Uma Juman Long Kromo. Uma Juman Long Promo. Kromo. Oke guys. Inilah rumah panjang. Oh. Oke, panjang rumah dia 23. Ini depan. Oke. Dari depan lagi lah sini. Oke. Baru puas hati kita untuk kamera. Mana ikan dia? Mudah-mudahan lah dia ada pasal cuaca macam tidak okey dia ni cuacanya. Oh ya kah? Kalau Oke. dia pilat-pilat tidak mau dia. Dia mau dia ikan apa tu? Kan tengah ada. Ikan tengada. Oke, atas itu adalah rumah panjang dia guys. Di bawah ni lah kita nak tengok ikan. Dekat. Oke, kita tengok nanti guys. Stay tune. Ini rumah panjang dia. Ada tinggal 23 pintu. Masih ada yang tinggal di sana lagi. Ini rumah panjang baru lah. Mereka ada rumah panjang di Sungai Asap, tapi mereka balik sini dan buat lagi rumah panjang yang baru. Okay. Baru pakai picit. Kita sudah sampai Baru kena picit. di mana tempat ini untuk kita lihat ikan. Ini picit kita tarik. Oke, ini rumah panjang dia. Ini tuan punya homestay itu. Rumah panjang dia. Cantik rumah panjang dia. Aminan kushe. Macam mana bayar solar tu? Tidak ada orang bagi free. Free ya? Walaupun ada meter? Ya. Free. Sumbangan daripada SEB. Ya, tu. Sumbangan daripada SEB. Sarawak Energy Berhad. Rumah panjang ini mendapat bakalan solar. Oke, inilah rumah panjang dia. Tuan punya homestay. Memang cantik. Semua kayu. Dibuat daripada kayu yang ada. Oke. Inilah kalau ada program, mereka selalu datang ke rumah panjang ini buat program melawat rumah panjang. Ini Uma Juman Long Kromo, Leteng Balui Belaga. Okay. Dirasmikan oleh YB Senator 2024. Ya. Okay guys. Cantik, memang cantik rumah panjang dia. Di semua pusat. Okey. Kita terus jalan sampai di hujung di sini. Sayu Ateng, Sayu Lebo Ha, Uma Juman Long Kromo, Leteng Balui Belaga. Leteng. Okey, inilah yang penghuni rumah yang ada di rumah panjang ini ya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Kami datang malam hari. Datang malam hari. Ya, selamat malam. Datang malam hari ini.
Siang hari baru dia. Oh, itulah rugi kami tak tengok siang hari. Inilah penghuni yang ada menjaga rumah panjang mereka ini. Ya. Memang cantik lah guys, rumah panjang. Semuanya sama, dibuat daripada kayu. Selamat malam. Selamat malam. Okey, inilah penghuni. Mana pergi? Hendak tu namin telok sendiri kan. Jaban apa? Oh apa dia? Berkata airnya tu balanya apa mau. Okay guys. Inilah rombongan kami. Nih, dari Kuching, dari Serike, dari Sibu, dari Miri. Banyak tempat nih. Dari Johor pun ada. Okay. Ya. Ini bos dia lah yang bawa kami. Tuan punya homestay. Rumah panjang dia nih. Okay guys, kita bertuah lah dapat pergi tengok rumah panjang dia. Walaupun pada malam hari gelap macam ini. Ini. Ini orang dari Long Panai berjumpa dengan apa nama Long Krumo. Jumpa dekat sini. Ya. Mungkin bahasa dia tidak sama, lain sikit. Okey. Sama juga. So kita sangat bertuah. Dia saja yang tidak sama. Oh. Ya. Tapi lain tiun orang ni, lain tiun kami kain baloi. Kain baloi. Kain beram tu lain tiun. Dapat dengar, dapat faham. Dapat faham. Okey ya, kita masuk teruslah. Senang biar seluruh dunia nampak. Okey guys. So kita sangat bertuah petang ini. Kita dapat pergi ke rumah panjang di sini. Walaupun penghuni dia tak ramai, mungkin ada yang masih di Sungai Asap. Ini ada. Kami ini terdiri daripada banyak tempat ini. Dari Kuching hingga ke Miri, hingga ke Limbang. Grup kami ini. Okay guys. So stay tune. Saya tengok tu apa tu daun tu? Rokok. Daun rokok. Itu daun rokok kah? Mana? Guys, tengok. Ini cara dia orang buat daun rokok. Daun. Ya, yang sudah siap ini sudah dikeringkan. Ini yang sudah dilipat-lipat. Ini belum lagi dilipat. Belum disediakan lagi lah. Digulung. Thank you. Saya ada pembantu. Okey, yang ini sudah disedia untuk dibuat semakau. Tembakau ni. Ini dia tembakau. Kalau nak coba boleh ni tembakau. Okay guys. Ini daun dia. Tanam kah daun ini? Dia tanam. Okay guys, sangat bertuah kita dapat tengok macam mana daun tembakau ini dibuat. Alright, stay tune guys. Selamat datang ke rumah Long Krumo. Dapat.